Tengoklah you ni. Makan saja kerja you. Nak makan yang sedap-sedap saja. Tahu badan you dah berisi tau. Hello darling. I have lots of money. So I makan lah. I bukan apa. Kalau badan you dah berisi sangat, takut I hilang selera nanti ya. Darling, you better watch your words, okay? I bukan apa. Banyak perempuan di luar sana yang gilakan I, okay? Dah lah, I malah nak layan you. I nak masuk kedai Habib. Nak buat apa? I nak cari tea for slim down my body. Ya ke? Ada? You wait here. I wait here. I follow you, okay? Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, apa khabar? Baik. Sihat, Datuk? Alhamdulillah. Masya Allah. Saya datang ni sebab Datin ni dah, tengok Datin tu. Badan dia dah berisi tau. Dah gemuk, dah cabi lah. Saya takut saya hilang selera dengan dia nanti. Ada tak makanan untuk ke, minuman untuk kesihatan untuk dia kukut boleh bagi kurus ramping ke? Datuk, baru sampai Oxyflash. Ha? Jom, Datuk. Yang ini, Datuk. Bismillah. Ini Oxyflash, Datuk. Oh, yang ini ya? Memang barang baru. Cara amal, Datuk, kita letak 2 sudu daun. Okey, mati. Lepas tu air yang tak panas, tak suam. Apa panggil, Datuk? Som kuku. Kita letak 1 sudu madu, Datuk. Oh. 1 sawan, 1 straw dia. Aywa. Masya Ni, Allah. Mati. Okey. Tok Datin. Tolong bungkuskan ya. Datuk, you try juga. Memang bagus. Sekarang jadi 1 pack. Nanti kalau minum, jadi 6 pack, Datuk. Hantam, Datuk. Bagus juga teh ni, darling. Boleh I minum sekejap nanti ya? Tak payah. Kenapa? I seorang je yang minum. Tak payah nak six pack sangat Biar je 1 pack. Nanti ramai pula perempuan-perempuan kat luar ni yang tergila-gila kat you. Nyondol. 1 pack pun okey lah.